Setiap orang pernah melakukan kesilapan, tetapi adakah mereka masih layak diberi peluang kedua? Ramai bekas panduan yang ingin berubah, namun masih sukar untuk mendapat pekerjaan akibat stigma masyarakat. Bekas banduan datang apply kerja, boleh ke majikan tolak? Bayangkan seorang majikan SME yang sedang cari staf, seorang calon datang temuduga di mana kemahiran nampak sesuai, sikap pun baik. Tapi di akhir sesi dia jujur bagi tahu, sebenarnya saya pernah masuk penjara. Terus majikan jadi serba salah. Pekerjaan membantu bekas banduan untuk membina semula kehidupan mereka. Dengan pekerjaan yang stabil, mereka mampu menyara keluarga mereka dan mengurangkan melakukan risiko semula. Jadi saya datang ke Pekeso ni dengan harapan yang besar untuk saya mulakan kehidupan saya seperti orang lain. Kepada majikan, supaya dia tak ada lagi stigma ni, bila mereka ambil prospek ini, pertama kita berikan insentif pengecualian cukai. Dia tak perlu bayar cukai. Yang kedua adalah kita berikan insentif khas di bawah program Daya Kerja 3.0. Perkeso yang menawarkan RM600 sebulan selama 3 bulan pada majikan yang mengambil proses ini bekerja. Saya percaya semua orang berhak untuk hidup. Yang penting adalah usaha untuk berubah. Saya ada soalan, apakah pendapat korang tentang majikan mengambil bekas banduan? Adakah boleh atau tidak ya? Bagi saya rasa boleh sebab kalau ambil bekas banduan ni dia tak mengamalkan apa-apa pun sebab diorang pun ada kelebihan dan kemahiran sendiri yang diorang boleh sumbangkan dekat majikan diorang. So tak salah pun. Saya pun setuju dengan sama. Dan diorang pun sepanjang diorang lakukan diorang diri diorang dekat keluarga tu pun diorang ada skill diorang sendiri, dia berzahir masak. So skill-skill tu semua diorang patut gunakan